dan aku juga dia bersama berkumpulkan dia. It's just for fun time. Apa dia? Apa dia? Ni memang heaven, makan malam-malam tepi sungai. Ini Faham. makanan comfort orang kata. Comfort food. Yes, betul. Aku buat 2 sekali tau. Alright. Ini dia Wan. Dia buat tempat solat lah. Ni toilet. Tak ada. Dia siapkan ni. PTS. Selamat pagi. Jom kita akan pergi sarapan. This is kemah kita orang. Biasanya apa? Sebab masa-masa baru bangun. Ni dah bangun. Korang tahu tak? Ini salah satu muka-muka yang ingat malam tadi hujan. Padahal tak hujan pun. Disebabkan bunyi air sungai ni macam air hujan. Kameraman sama je. Takut. Betul tengok budak diorang tu. Taulah makan kuaci menikmati sungai. Dia pun salah satu buku yang ingat malam tadi hujan. Tak. Breakfast orang kacang je. Oh. Kita dah rendam kaki dah tadi. Lepas tu ingat nak mandi. Tapi macam pergi makan dulu baru mandi. Kita nak pergi makan dekat warung selera kampung. So guys, kita nak pergi mandi sungai. Sekarang pukul 9.12. Patutnya tadi nak mandi dalam pukul 7 lebih macam tu. Tapi kita perlu pergi makan jap. So sekarang pukul 9.21. And kita nak mandi sungai. Tak tahu lah sampai pukul berapa. Kita nak pergi mandi sungai jap. Tapi sebelum tu tak tahu Oscar dengan Damia mana. Dah hilang. Sekejap, kita pergi cari lah. So, Oscar kat situ. Tapi kami tak tahu Damia mana. Damia? Pakcik suruh kita buat ni. Korang kena buat yang korang punya cooking kit tu waktu tengah mandi ni. Korang kena buat korang punya kit tu waktu tengah mandi. Pakcik suruh masak Maggi. Hai. So guys, kita orang tengah misi mencari Oscar. Dia hilang daripada radar. Oh, di sana dia guys. Ternyata dia mandi. Dia pergi mandi tadi. So, sekejap. You see that? Punya berposak. Aku cari dia tadi. Dekat situ. Mandi kot apa rasa. So, kita tadi mandi sungai. Lepas tu, buat itu sekejap. Tapi tadi kita nak buat video untuk inovasi dulu. So, tak tahu lah buat apa. Makan ke? Nak beli durian. Harga kampung kawan-kawan 12. Lepas tu di tu 15. Siapa dia tu? Di tu 15. Kau try di tu. Lepas tu IOI 25, TK 25, Nusanking ada 20, ada Nusanking
8. Lepas tu di 24 22. Kampung kahwin 12. Kau nak apa? Tak tahu macam mana dia. Saking tadi 20 ada? Ada? 20, 22 betul. Sakit ni 28. Durian guys. Cantik kan? Lain besar. Kau nak besar kau ambil tu. Jangan ambil aku ni. Ini ni. Tadi kena mangga. Ha. Ni. Jauh-jauh ambil sikit. Tangan di kau. Mana-mana je lah. Ha. Ni Pusang King. Oh, kangkung. Ni Kampung King. Kahwin-kahwin. Kampung Dah King. makan? Dah kan? Ni kau dalam minggu 2 minggu je tu. Selalu ni tu. Apa yang kat ni? Minggu ni macam tak ramai orang kan? Baru masuk. Macam tengah makan durian. Ya, pasalnya kadang-kadang macam hari tu dah kena. Hari Ahad saya tak ambil, hari Sabtu tak ambil. Durian is the Macam best. ni. Kena pula hari Ahad besok ah. Ni apa padi tempoyak? Panas. Ni makanan becik. Dah tak? Tak. Ni aku beli semua orang makan lah. Tapi aku tahu bahagian mana yang orang takkan makan. Yang Telur. Apa tu? si lendi. Apa? Lendi. Kalau orang Pahang dia suka. Lendi. Dia macam ketel. Ni budak ni punya. Yang lagi 2 orang pergi ambil makanan lagi. Saya minimalis. Cuba try rasa kuah dia. Ambil ikan ambil lah. Rasa. Kau kan punya tempoyak.